Action. Okay, Assalamualaikum semua. Dalam video kali ini Bobby akan repeat lagi 9 hole dengan Faris Cobra. And last 9 kita orang Bobby menang. So hole ni hole ni adakah Bobby menang lagi? We'll see. Hole 10 Kinrara. Korang kena try tempat ni. Green dia memang tengah padu. Berbandingan yang sebelum ni, green dia jauh beza. Macam 1 dengan 10 lah beza dia. And aku nak start hole ni dengan iron 5. Memandangkan aku pun tak tahu driver pergi mana, so aku planning target tiang lampu tu je lah. Aim small, miss small. So, Faris rasa hantar fairway je. Kalau boleh jangan kiri, kanan tak apa, kiri tak ada angle. Kaki shuffler tu. Sebelah-sebelah Mat. Sikit lagi nak cium mulut. Okey, cantik. Seperti mana kita punya plan, masih berada di tengah. So, another iron 4 lagi. Hantar kat pokok tu pula. Nice one. As a plan. Shout out to my cameraman. Walaupun dia seorang-seorang, padu babe. Memang balik ni dia tak rasa kaki lah. Okay, so ni planning aku nak main 170 meter je. Target pokok sebelah bunker tengah tu. Harap tak sampai lah. Okay, ni distance, boleh katakan distance favourite lah. Sepatutnya senang lah. Pin pun kat tengah. Well, nanti tu say lie je akan ke kiri sikit, jadi I target kanan sikit. Allah, cakap dah. Oh, nice one. On. Okay lah, boleh hidup lah. Oh, lawa boleh par. Oh, boleh birdie. Boleh birdie. Oh, diorang kata boleh birdie, kita boleh birdie. So, Okay, Faris korang tak tahu. tengok shot ni untuk Faris. Macam mana dia draft? Topping kan? Takut dah topping kan? Bola dia bawah pada kaki. Awak kena pegang jauh-jauh sikit lah kan. Swing habis lah. Trust je lah. So, yang penting bola ke depan. Bola akan ke kanan sikit, awak tarik kiri. Lawa Faris. Okey, Faris tak tahu kat mana, tapi Faris nampak on macam tu. shot. Dia dah tengok dah bacaan-bacaan. Kat tulis kiwa. Oh lah, topping ah. Dia pergi topping pula. Okay, ni kalau aku masuk terus menang lah ni. Ha. Masuk menang. Masuk birdie. Nampak macam straight. Oh, banyak tu kiri dia. Nice par. Oi, dia bunyi. Laju Mat. Bagilah sebab match play kan. Jangan. One up dah. Tak apa. Oh, nak practice. Nak mati-mati lah. Saya ambil awak punya ni Oh, tak ada. Memang tak ada jatuh pun. Baru Tak dia ada. tahu laju sini Tak macam ada, tak mana. Tim biru sudah one up. Bagus lah Faris. Mentang-mentang dalam channel Bobby kan, dia memang jaga klien tu. Dia make sure Bobby nampak menang lah. Betul lah Faris? Tak betul. Lepas tu cameraman cakap jangan shank tau kat sini sebab ada kamera kat situ. Banyak-banyak hole ni dia start cakap jangan shank. Lagi lah kita rasa something wrong. Allah. Oh, Hidup, please tahan. Hidup. Okey, hidup. Tapi susah lah. Hidup segan, mati tak mau. Oh, dia tarik pula. Tak tahu lah. Tak apa, kita tengok je kat depan. Tak tahu kat mana. Faris tak tahu kat mana bola Faris. Kita tengok je kat depan. Tak tahu. Macam ada. Bukan. Okey.
bola kat sini. And planning dia jatuh tengah-tengah 160 meter. Aku main lebih sikit sebab kita pun kat tempat pelik kan. Tak apalah, ni jatuh kat tengah. Jatuh kat tengah green bonus. Kat kanan, target kanan lah. Allahu Akbar. Takut sangat lah. We'll see, tengok ada apa kat sana. Kau tak nampak bola Faris jatuh kat mana? Dulu sini ada pokok kan, sini kan. So apa Faris boleh buat kat sekarang? Pukul yang ketiga lah. Betul lah Boy? Betul. So apa Faris nak buat ni lah? Apa Faris nak buat pada pukul lah pukul yang ketiga ni. Shot. Tak betul lah jam ni. 80 kot. Rasa macam ada fat sikit tu. It's okay. Ada kan? Ada. Ada lagi ya. Bola masih wujud. Tu yang bagus. Yang tak bagusnya, shot ni agak susah untuk orang macam aku. Aku punya mindset ni aku nak main 30 meter kot. Okey ke? Agak-agak ya. Target tengah-tengah green tu. Spin sayang. Patut tengah lagi lah. Okey lah, better lah. So bola Faris shot So Faris ada, tak apalah, at least one chip one putt pun Faris masih boleh balik bogey. Hey, Dia boleh stop. Okay, Bobby Faris habiskan dulu okey. Kalau boleh habis lah. Ni Faris dah balik bogey ni. Sama lah, saya 3 on kat sini, 3 kat ni. Okey lawa. Ada bogey. Kalau Bobby masuk ni, Pa. Kalau tak, itulah. Faris dah bogey dah kan? Bogey dah. Good try. Seri Faris? Alright, masih one up. Masih one up. Okay, beres. Dekat second 9 ni, sepatutnya ada patri sini. Tapi patri ni ditutup sementara dan digantikan dengan hole sementara. Sebab sekarang ni dekat sini diorang tengah bikin baru, baik punya. Ini Bobby nak kenalkan korang dengan orang yang jaga kat sini, Encik Johan. Dalam bulan 9. Dalam sebulan lagi siap. Sebulan lagi siap. So lepas raya korang boleh datang lah, boleh tengok dah kat So sini. sementara kalau lubang 12 ni tak boleh pakai, kena guna lubang 19. Jadi kena tee off 2 kali dekat lubang 14. Ada lubang 14 dan lubang 19. So Faris hantar je Grip baru ke tu? Oh, dia dah datang tu. Faris is back tu. Nak lepas bunker tau tu. Weh, ada dah satu bagi bunker ke? It's okay. Aku dah ragak dah, tak sedar hati. Babi kena punish lah Bobby. Memang kena punish lah tu. Tak apalah, kita ambil kat sana. Okay, aku drop. What to do? Target atas pokok ni. Weh, tadi tiba-tiba perasaan yang macam tak pandai main tu. Memang tak pandai main pun. Lawa. Kat tali Kat please. tali. Alright, kat tali. Okay. So Faris terkena juga. Ingatkan dah lepas bunker pertama, tak ada bunker. Ada bunker kedua. So Faris try to do the clean shot. What happened is happen. I try my best. Faris tak tahu, tapi oh, shot. It's okay, masih ke depan. Masih boleh kalahkan Bobby. Nak buat butter? Boleh juga. Kan? Sabar Faris. Okey dah. Semakin laju lah Faris Cobra ni kalau ada menang hole ni. Dia kalau ada menang hole ni dia jadi menggila sikit dia. Okay, so I nak main 80 meter. Okay, dia dapat dah video tu. Harap ni cantik lah. Permintaan di orang kata
Tak tahu nak cakap apa. Aduh. Farid ingat kan dah dekat. Jauh lagi. Tapi green ni Farid panggil kura-kura lah. Kalau Farid tak shot, maybe akan jatuh balik. Kalau terlajak pun jatuh balik. So Farid tak tahu nak buat macam mana. Better hantar straight je kot. Lepas tu kita fikir apa nak buat. Go. Jangan. Okay. Okay. Still on the green. Farid risau dia jatuh je. Shorty like a melody. Oh my lord. Aku ingat cantik tadi tu. Punya shot lagi tu. Oh ni kena masuk tu. Untuk boogie tu. Kat Faris dia dah berapa on lah? 3 3. Dia 4 par. Itu confirm double lah dia. Alamak. Okey lah. Okay, Farid cuba nak par dari jauh. Kan masuk rezeki, tapi uphill dia agak berat, jauh. So what can I do? Rapat je. Weh. Ui, lajunya. Weh. Ui, Farid uphill tu. Kelajuan membunuh. Dia keluar balik je daripada green. Oh, betul lah, Kinrara laju lah weh. Kinrara laju bro. Kalau korang main kat sini hati-hati je. Kinrara dah laju. Bahaya. Okay, rekod Bobby nak menyelamatkan diri. I want to save my ass. I want to save. Double. Alah, dah. Ni Farid double pun mampus ni. Aduh. Serius. Betul loh. Ni dah bugi. Pada naik bukit tu tadi. Tak sampai pula. Apalah, Farid terima kekalahan yang kedua. I'm okay. Weh aku aku hilang dah tadi. Aku menang dah. Nampak tak? Kalau Tuhan nak kita menang, only God can judge me. Okay, kita Bobby dah blow up. Hole ni fokus nak on saja. Target tengah pin. Nice one. Macam tak hampai je. Oh, Dia plug lah. Tapi dia plug kanan green. Oh, Faris is back. jangan cakap over. Aduh, macam mana ni? Semua benda tak kena weh. Kayu 9 ni pun. Okey, bola masuk bunker. Oh, jarak ni memang jarak kill lah. Penting keluar je lah dulu. Plug in, plug out. Oh, ini par ni boleh menang dah ni. Faris hari ni bagi banyak kerja senang lah. Wah, good one. Jauhnya. Oh ya, awak bunker kan. Okey lah, bogey pun okey. Wush. It's okay. I'm bogey. Sikit lagi dia punya tu nak hancurkan ni. Aduh, tak nampak lain lah. So Bobby for par. Alah, easy dia Bobby, tap je. Tap in je kan? Tap straight je. Tap je lah. Faris kata tap, kita tap je lah. Apa benda tu? Tak perasaan rasa macam kenapa aku ada kat sini? Apa benda aku buat ni? Kenapa aku main golf? Semua tu tengah-tengah laluan ni dalam pemikiran ni. Roy punya aim is tengah fairway.
Okay. One down. Jauh sangat Faris kan. One down, one down. Okey kan? Still berapa up ah? 2 up eh? Still 2 up. Plan ni tengah-tengah green je lah. Tengah fairway. Bola akan ke kanan sikit, target kiri sikit. Thank you. Okey, bola dekat tempat redup. So Faris ambil pukulan ketiga. Bola dah masuk air. What can I do? Try hybrid lah. Okay. Good shot. Sini aku planning tak on pun. Sebab aku tak tahu nak main macam mana. Aku main 110 meter. And we'll see. Kalau dapat, dapat lah. Fat lah. Sangat-sangat fat. Sangat-sangat ni. Faris tak tahu nak buat macam mana. Kalau kau tengok, kalau Faris lock, tak tahu nak buat macam mana. Fairway dah. Fairway dah. Tapi macam mana nak suruh management potong ke pokok ni? Tak tahu nak buat macam mana. Macam ni, kasih on je. Allah, sayang. Good try, Sayang. Good try bijak. Tak ada buat apa. Luck Faris tak baik hari ni sebenarnya. Sangat tak baik. Cameraman cakap dengan aku, dia perlukan aku on. Setiap kali dia perlukan aku on, aku tak on. So aku cakap dia balik, jangan perlukan. So setiap kali dia perlukannya, aku tak dapat nak fulfill. Ngilu. Okay Bobby, come on. Dia ada one stroke atas pada saya ni. Main bar main run je, Faris. Okay. Dah dia tak run dah pula. Dia jadi fun run. Stop lah. Tak stop weh. It's okay. Okay, janji on je. So Faris berapa on lah? 5 on 5 on lah. Faris, awak for par kan? Habis. Saya Oh yelah. Apa benda lah Bobby nak menyusahkan diri. Benda dah hobi kot. I habiskan lah. Okay, you forward bogey kan? So Faris pun for bogey kat dia jauh ni. Ya ke bogey? Lupa dah. Lajunya Faris tapi Okay, Faris kalah. Thank you. Faris kalah. Game kali ni Faris macam memang tak bawa tangan lah. Faris tak ada luck weh. Tengok bola kat fairway lah, tak ada pokok. Semua tak ada luck kat sini. Oh, sini luck kena serap. Sini luck kena serap lah. Betul. Esok lusa dia tanam atau apa-apa kat sini. Aku nak kau cakap macam tu dulu Zik. Kau cakap 3 ada peluang lagi. Sebab at least bagi dia harapan lah. Walaupun dia tahu dia tak lagi mana. Nak repeat tempat kita lah. Tiba-tiba terus cakap saya repeat je. Settle ini dulu lah. Nak repeat. Dah repeat. Okay lah Bobby. Last lah Faris minta. Potong driver ni je. Alamak, dia main driver macam ni pula. Okay. Tu kira dekat tu. Tracer. Oh sorry. Oi, jauhnya. Tak apa Bobby, itu game dia. Jangan masuk sekali. Tekan sikit Bobby. Tekan sikit. Takkanlah driver macam tu. Baik pakai pitching. Banganglah main macam ni. Tu 3 depan. Patut kena tekan lagi lah. Okay, ini I akan main draw. Soalan macam bentuk draw. And
Target tengah green, main 135 meter. Oh, banyak sangat draw dia. Boleh lah. Sebab awak tinggi ataupun sebab saya power? Betul juga. Tak nak layan dah. Bola Bobby kat mana? Ada kiri green. Sama lah kita. Okey. Tak apa, jangan kanan. Betul. Okey, jangan kanan je. Tapi awak lagi jauh sikit daripada saya. Shogi ah. Shogi do ni. Shogi. Shogi. On dulu. Ush. Aduh. Tak masuk. Tak adalah expect terus masuk situ. Oh, dia jatuh spin macam tu. Allah, bola pun bertaik-taik. Uish, komplit gila green dia. So I akan landing dekat kiri ni, dia akan pergi kanan. Yes. Nice. Thank you. Wow, Bobby for power. Easy par Bobby. Okay, Bobby par lah dulu. saya Silakan. dulu. Saya habiskan saya tap in Tak masuk, sorry lah geng. Sok Faris. Bangang dari break tu. Ni ada break eh? Ya Allah. Oh my god. Oi, saya baik tu. Kita bola di kanan kiri Kanan kiri. Okay, square game. Okay. Masih square game dia masih 3 up ni. Macam mana nak buat ni? Apa kita buy all ujung? Boleh. Menarik eh? Takkan kena rumah orang pula sini. Last hole kita miss par. Sayang, patutnya boleh menang dah tadi. Dah boleh tutup siap awal-awal dah. Filem pun tak habis banyak. So hole ni I nak main dekat kanan fairway. Main safety lah. Faris mungkin nak attack tu. Alamak, tapi okey lah kot. Kena hosel lah. So, itulah beginner. Kita akan ada buat mistake, tapi at least mistake kita tak hilang bola. Kalau tak nak main attack, bahaya. Dia tak attack. Kalau takut kena rumah orang. Baik Faris attack. Kau tengok. Baik Faris attack. Jauh tu Faris. Baik Faris attack. Sama. I akan main area green jugalah. Main 180. Tarik kanan sikit. Oh yo. Harapnya dia berjalan duduk atas green lah. Harap. Okay, bola Faris jumpa. Ada dekat sini. So, boleh Faris letak sini Bobby? Boleh. I bagi free drop. Alright, thank you. So, memandangkan Bobby dah buat kesilapan, dia bagi Faris free drop. So, Faris takkan sia-siakan di free drop. Kalau ikut jam Faris ni 190. Kita tengok lah, sama ada ni atau kesilapan ataupun ini menjadi satu beban kepada Faris. Kalau kau nak ikut aku balik bola, aku pergi di tengah. Hilang aku tak cari dah. Jangan bangka. Elak sikit. Okey. Ni okey lah lawa. Bertarik-tarik bola ni. Oh, ni straight forward je. Bola akan naik. Oh lawa Bobby. Oh, nice pa. Oh, thank you. Dia cakap nice pa. Hari nak berdi. Kita cakap nice pa. Ini par 4 tau. Birdie ni chip masuk terus. So, permintaan Bobby, Faris chip masuk terus.
line. Oh tak Oh, tak turn. Weh, padang ni nampak macam ni ya. Okey. Ini 24 boleh menang dah ni. Pasal 24 menang pula. Kalau saya masuk menang. Oh, tersatu part pula. Aduh. Bobby terpare pula kat situ. Tak apalah, Faris nak main-main je lah. Tak tahu lah masuk ke tak. Tak boleh Faris main-main. Nampak? Nampak bila main-main. Aduh, bugi lagi lah. Okey, dah habis lah game ni. Okay. Good game. Thank you. So Faris kalah game ni. Kat Kinrara Faris kalah. Walaupun Faris, diorang kata, Bobby kata nak cuba repeat lah merah lawan biru. Tapi Bobby kena ingat tau, merah lawan biru, kekalahan dia di Kota Serimas, bukan Kinrara. Okay, so ni kena training lah. Nak bagi Bobby training dulu. Training. Okey. Kita akan tengok next game kita repeat balik kat Kota Serimas. Kita tengok macam mana Korang stay tune.